Sekarang kita akan melihat kepada cara permainan misi Amin Wira Pemakanan Sihat. Jadi pertama sekali kita akan klik pada butang mula. Dan kita akan membaca arahan di mana kita perlu menjawab soalan di halaman seterusnya. Kemudian berdasarkan jawapan kita, kita perlu mengira skor dan memilih skor yang diperolehi untuk mara ke misi seterusnya. Jadi kita akan memilih makanan yang lebih sihat. Jadi murid perlu memilih jawapan yang betul, dan setelah memilih jawapan yang betul, anda perlu tekan kepada skor yang anda peroleh, sama ada 3 hingga 4 ataupun 0 hingga 2. Contohnya, anda memperoleh markah 2, iaitu mendapat 2 jawapan dengan betul. Jadi kita akan tekan kepada 0 hingga 2 ini. Sekarang anda akan bermain mod senang. So tekan kepada butang senang pula. Kemudian anda boleh mula menjawab soalan. Dan sekiranya anda menjawab dengan salah, anda akan dapat peluang untuk mengulang semula soalan tersebut sehingga anda mendapat jawapan yang betul. Dan anda boleh tekan soalan seterusnya untuk mara ke soalan-soalan yang berikutnya. Dan setelah anda tamat menjawab ke semua soalan, anda boleh menekan kepada butang dapatkan sijil anda untuk memperolehi sijil anda. Ini adalah sijil yang akan setiap murid perolehi setelah habis menjawab segala soalan. Dan anda boleh mengedit sijil ini dan mencetaknya ataupun meminta bantuan guru untuk mencetakkannya. Itu sahaja cara permainan bagi misi Amin ini. Semoga berjaya.